Berapa kos nak kahwin dekat Thailand? Boleh tolong breakdown? Wah, nak kahwin dengan perempuan siap. Orang cakap lah kan, yang lawa-lawa ni dekat Patani, Naratiwat, Yala dan juga dah decide nak kahwin dengan dia. Berapa kos yang terlibat? Jom kita breakdown. Hantaran dia letak 100,000 baht, lebih kurang 13,200 untuk majlis. Kalau dekat Patani selalunya dia orang buat rewang. Kos dekat sini 60,000 baht, lebih kurang RM8,000. Untuk urusan dokumen memang susah lah. Kalau ada ejen, dia orang akan charge dalam 15,000 baht, lebih kurang RM2,000. Dah kahwin kat Thailand, takkan nak honeymoon kat Paris? Pergi Krabi dulu. Dekat sini boleh bajet RM1,500. Cuma bila kahwin dengan perempuan Thailand ni akan ada banyak masalah tentang visa. Ramai yang tak cerita part ni tau. Kalau isteri tu belum lagi mohon LTVSP, kena masuk Malaysia pakai visa pelancong. Takkan dah kahwin nak tinggalkan isteri dekat kampung kan? Mesti nak bawa balik rumah. Bila guna visa pelancong ni susah jugalah. 3 bulan sekali kena cop pasport. Kos untuk bawa isteri, cop pasport 3 bulan sekali pun makan modal juga. Minyak, tol, hotel, 650 tak lari. Sekali cop, kalau 4 kali, RM2,600. Bila dah kahwin dengan orang Thailand, takkan kau nak isteri kau tu masih lagi pakai tudung yang ada awning tu. Belikanlah dia baju yang cantik. Macam baju Aluna Zalia ni, dia pakai memang terus betul-betul. Umpama Princess of Thailand. Untuk yang lelaki pula, saya dah sediakan baju nikah yang sesuai untuk korang kahwin nanti kat Siam. Total up cost yang korang kena sediakan kalau nak kahwin dengan perempuan Thailand ni adalah RM27,300. Kalau nak kahwin tahun depan, ada 12 bulan untuk saving. Sebulan kena saving RM2,275. Berapa income yang selesa nak kahwin dengan perempuan Thailand? Kalau nak saving 40% daripada income, sebulan income kena ada RM5,867. Kalau nak saving 30% daripada income, bulan income kena ada RM7,583. Nikah dekat Thailand tak susah. Yang susahnya adalah bila nak balik Malaysia nanti. Macam-macam immigration, pasport, visa lawatan, itu yang buat pening. Dah ada calon yang dekat-dekat, buat apa nak kena import?